Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Abel. Benda ni suara dekat aku. Kita umum sebab bukan abang dengan akak je dia. Umum, tak ada masalah benda tu. Ini luar mula dia macam ni. Sebelum tu saya nak minta tolong angkat kaki sikit sebab saya tak nak lantai kotor pizza. Dia takut lantai ni kotor sebab kaki aku. Saya tak nak kaki. Agak lah. Aku tak payah. Sabar korang. Saya berniat dengan baik di sini untuk membersihkan yang kotor-kotor yang korang buat. Saya jujur. Sebenarnya lagu raya saya tak sedap mana. Lagu akak-akak Bella lagi sedap. Hari-hari raya. Tak, mula-mula. Hari raya. Mula-mula. Na 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 na. Saya tak ingat. Saya jujur sebab tu saya tak petik lagu. Sebab saya tak ingat. Yang saya tahu kan, dengan Kak Bella dengan Abel memang pemurah. Saya jujur bang, tak saya tengoklah pernah lah lalu. EFI merah tu. EFI merah. Ada. Aku tak pernah pakai yang merah. Sudahlah tu. Aku tak ada point nanti. Sebenarnya Kak Bella kan, kalau ikutkan dulu Kak Bella paling hot. Tapi Kak Bella sangat baik hati dan sangat berfikiran, sangat bijak untuk memilih Abang Ali sebagai pengganti hidup. Ya. Ikutkan dulu Kak Bella kan boleh dapat lagi kacak. Tapi Abang Ali sangat beruntung mempunyai Kak Bella. Ya, dia mempersoalkan pilihan you yang jodoh Tuhan. Dia mempersoalkan. Kak Bella, saya sangat tabik dengan Kak Bella. Untuk zaman sekarang, Gen Z sekarang ni susah nak jumpa isteri. Betul. Taat macam ni, isteri yang pandai cari duit sendiri. Keluar sekarang. Dah sekarang, dah sekarang. I don't want to hear anymore.